Kita pada hari ini adalah kita ingin membawa keceriaan dan pada waktu yang sama dalam kita berceria berseronok ni dengan kanak-kanak yang berada di rumah anak yatim Darussalam ni, kita nak bagi juga pendedahan tentang pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah pembelajaran yang berada di home. So I nampak dekat sini diorang enjoy, diorang very excited, you know. Diorang ikut apa yang MT tu buat. So after diorang buat semua benda tu, ada perubahan walaupun dalam waktu yang singkat ada perubahan tu. Dengan adik-adik ni kita continue untuk support orang. Okay, lagi-lagi kita dah dapat result macam mana. So kita nak kesinambungan lah daripada program ni. Ada yang susulan seterusnya. Perasaan saya personally, saya bercakap happy dan teruja sebab ni pun kira first time saya punya pengalaman berjumpa dengan anak-anak yatim secara berdepan. Dan of course waktu first impression, mula macam ingat macam budak-budak tak kisahlah, tapi actually bila sampai je diorang sangat menerima kami, diorang sangat teruja. Tak langsungnya mereka ni kita dapat mencukui minat mereka dalam akademik, sebab mereka ni dalam kemahiran dalam sukan semua mereka kita nampak potensi, tapi dalam akademik mereka kurang. Jadi itulah bakat-bakat yang dalam akademik ni kita nak cungkil supaya mereka berasa minat untuk belajar dalam subjek matematik ni. Bila orang datang saya rasa macam gembira gila sebab saya pun tak ada kakak. So saya rasa bila kakak-kakak datang sini macam kakak saya sendiri lah. Saya rasa macam gembira lah bila kakak-kakak datang buat program kat sini. Saya nampak selepas saya mengajar, mereka adalah perubahan yang sangat ketara daripada segi penambahan dan juga FIFE untuk sekolah menengah pun, yang itu yang berumur 13 tahun pun nampak perbezaan yang sangat ketara sebelum dan selepas. Selepas dah tahu konsep yang daripada home, diorang cepat je untuk mengira dan juga mencongah. Visi kami adalah untuk memberi manfaat kepada masyarakat, berlatar belakangkan core business home iaitu dalam bidang pendidikan. Alhamdulillah ada perubahan ni, dengan bantu orang ramai pun dapat bentuk budak ni lah. Jadi kemudahan tu ada, macam QC buat program, orang lain buat program, banyak kan. Artinya budak ni maunya nak bergerak. Artinya daripada E naik ke D. D ke C. C ke B.